Hey, what's up guys? Are you guys ready? Sebab hari ni kita nak buat projek berkumpulan masak nasi kukus ayam berempah. Kenapa berkumpulan? Sebab dia banyak department. Ada kena buat ayam goreng, nasi kukus, ada kena buat kuah gulai dan juga sambal belacan. Tapi sangatlah senang. So jom kita start. Okay, first ambil 4 batang serai, lengkuas sebesar ibu jari, korang blend dengan air and tapiskan. Kemudian untuk ayam ni, korang masukkan serbuk kari, serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk jinta manis, serbuk jinta putih dan juga serbuk kunyit. Semua serbuk ni sukatan dia 1 sudu kecil sahaja. Dan tambahkan setengah sudu kecil garam, masukkan lengkuas dengan serai yang dah blend tadi, tambahkan 2 tangkai daun kari, and air blend tadi korang tambahkan sikit untuk bagi dia moist lah. And then kita akan prep selama 20 minit. Lepas tu boleh goreng. Kita punya serai dengan lengkuas masuk sekali tau. Sebab itu yang akan jadi dia punya kruk-krak and ayam pun dah ready masak. Okay, next kita perlukan beras basmati 1121 daripada Pusa Finest Jati Signature. Yang ni beras wajib yang kita pakai every single year sebab dia panjang, tak mudah patah, very fluffy and lembut bila makan. Okey, korang cuci macam biasa, masukkan air macam biasa, and then kita akan kukus selama 20 hingga 25 minit sampai nasi kita fluffy gebu macam ni. Okey, next korang ambil 1 biji bawang Holland, blendkan dengan halis sebesar ibu jari dengan 5 ulas bawang putih. Lepas tu tumiskan dengan rempah 4 sekawan. Sambil-sambil tumis tu kita akan masukkan 3 sudu cili kisar tapi yang jenis tak pedas lah, and then masukkan 3 sudu rempah kari daging, 2 sudu rempah kurma daging, and then KA masukkan whatever ada dalam cili ayam, hati ayam masukkan je, and then tambahkan air dan juga 1 kotak kecil santan. Kacau lagi, lepas tu kita letakkan seketul kecil, separuh ketul saja gula melaka kecil tu, and then tambahkan garam dengan serbuk perasa secukupnya. Lepas tu dah pecah minyak, baru korang tambahkan terung dengan kacang panjang. Okey, lepas tu ambil 2 lada besar, 10 cili padi, belacan sikit yang dah dibakar. Lepas tu korang perahkan 4 biji 5 kasturi, tak nak biji kat dalam and then ambilkan 2 lagi 5 kasturi, buang biji dia, blend sekali dengan kulit, and then korang masukkan 2 sudu gula dengan sedikit serbuk perasa dan juga garam lah. Kita blend dengan air sikit, jadilah kita punya sambal belacan. Tarik nafas kejap, banyak department nak kena buat. Baru kita plating dengan nasi, kita punya ayam kruk-krak, kita punya kuah, lepas tu letak kita punya sambal belacan yang kick dekat atas tu, and siaplah kita punya nasi kukus ayam berempah. Sangatlah senang, boleh buat kat rumah dengan family nanti. Oh, sedap. Perfect balance ayam berempah kita campur dengan beras lembut. Sedap. Boleh buat untuk buka puasa nanti dengan family. Okay, bismillah.